Assalamualaikum. Hai. Lama tak buat video dah guys. Kali ni terlepas sampai Tanjung Karang dah kami punya buat video. Okay guys, ini dia kita nak bersama-sama dengan anda semua untuk sesi bersama dengan squad drone. Dan aku nak lihat sendiri macam mana cara bawa dia. Jom hari ni kita nak tengok drone untuk tembak baja. Macam mana dia punya style. Aku pun tak tahu, ni pertama kali dalam sejarah. Jom kita sama-sama tengok. Sekarang ni ada dekat Tanjung Karang, Selangor Darul Ihsan. Jadi kita ada squad untuk drone ni. Jadi jomlah layan. Padi pun dah cantik-cantik dah dekat sini ya. Padi Tanjung Karang ni. Waktu yang kami sampai tu adalah waktu last kali drone tu nak berjalan untuk sesi hari ni. Jadi tak sempatlah kami nak tengok cara pembawakan penerbangannya. Jadi mereka ajak kami di office mereka. Jom kita tengok lebih dekat. Dataran Komsas. Baik, inilah office mereka. Jadi kami pun disambut dengan begitu baik sekali. Dan kat sini macam-macam design dan juga model yang kami lihat sendiri. Dan untuk maklumat semua, sebiji ni sama dengan harga MyVio. Jadi jangan main-main. Jadi sambil-sambil kita berkenalan dan juga kita mengetahui keterangan lanjut berkenaan drone ni. Jadi kita tanyalah macam mana untuk kita mendapat kebaikan bersama untuk belajar bawa drone ni. Cantik. Ada anak muda kat situ lah kan? Berapa ramai tu minat drone? Ramai? Drone ni ramai minat cuma Modern no? Ya model tu kan. Lalu duk biasa pun duk try tu lah. Diorang yang kecil lah kan. Biasa tu kan. tapi yang kecil tu pun dah Alright, okay guys. Okay lah ni kita nak try bawa drone macam mana punya cara aku nak buat drone pun tengok. Jom. Aku pun tak tahu jadi tak jadi. Ni pilot kita. Okay, kita tengok macam mana terbang tak terbang. Drone yang ni. Yang ni apa model drone ni? JDI T20P. Dia nak terbang macam mana sama-sama kita tengok. Ini orang panggil apa? RC ataupun remote control. Remote control. Ni clear prop. Ni nak sampai sini yo. Betul. Tu tengah buang tu. Racun atas baja nampak. Akan tu petak dia. oh dia kira main ni auto ni. Dia mapping lain. Yang ini dia jalan main tu semua. Sekarang betul-betul. Dia rendah itu. Okey. Sampai. Jadi dia pun ada Daratkan dia. Saat kita test tengok macam mana. Sini asal angin tu. Okey, stop. Kita review balik. Oh, tutup drone nampak. Ini baru cara yang betul. Dia ada lock dekat situ. Dia punya pilaf ni, kipas ni settle. Lock settle hilang dia. Terima kasih diucapkan kepada squad drone yang sudi melayan kami daripada balik pulau ni. Jadi insyaAllah doakanlah saya moga ada rezeki untuk kita bersama-sama dalam projek ni. Bye-bye.